saya Ayla. Saya Zurina. Saya Ashifa. Dan saya Zahira. Dan kami adalah kumpulan Whip Smart daripada Setiabudi. Tempat makan seperti kafe atau gerai hasilkan banyak sisa organik setiap hari yang selalu sahaja dibuang dan mencemarkan persekitaran. Zurina, awak ada idea tak macam mana nak selesaikan isu ini? Ada. Kita boleh gunakan hampas kopi yang dibuang tu jadi baja. Hampas kopi ni boleh hasilkan tenaga, jadi baja dan bahan api. Jadi, kita boleh menjimatkan duit kita, kurangkan pembaziran hampas kopi dan tanaman kita akan menjadi lebih subur. Cara nak buat baja ni hanya memerlukan 3 bahan sahaja. Hampas kopi, dulang untuk penjemuran dan bekas kaca. 1 unit simpan 410 gram baja hampas kopi dalam bekas kaca yang juga berketinggian 11 cm dan lebar 7 cm. Kalau kita buat baja ni, mesti ramai suka sebab kos dia cuma RM9. Sebab hampas kopi ni percuma, balang RM5 dan tikar RM4. Jadi kita jual lah RM14. Lagipun bekas kaca ni kan boleh digunakan semula.